Bila habis ni, kalau dia tak balas juga WhatsApp you all dan sebagainya, you all boleh call dia sekali. Saya ajar tim saya call selepas 5 kali follow up, dia tak balas, dia tak respon macam tu je, call last kali dia. Call last kali tanya direct dia, akak kalau dia angkat, akak Ifan dan Juju akak masih berminat lagi tak untuk merawat dengan let go ni? Hanya macam tu. Kalau tak angkat WhatsApp tu, tolong buat voice. Okey, buat voice. Biasanya benda ni semua dia tak blue tick pun, dia tak buka baca. Tapi kalau dia hantar voice lah sekali, dia akan buka baca ke semua ni bersama dengan voice you dia nak dengar. Apa yang hantar? Okey, apa yang nak hantar kat voice tu? Hanya dia Assalamualaikum akak, selamat pagi. Akak maaf ganggu. Ifan tanya akak jujur lah. Sekarang ni akak masih berminat lagi tak untuk merawat menggunakan let go ni? Sebab Ifan rasa Ifan dah bagi semua info ke akak, maklumat-maklumat ke akak. Akak masih berminat lagi tak? Kalau akak tak berminat, Ifan kalau tak nak ganggu akak lagi. Contohnya tanya direct macam tu. Kalau cakap memang tak berminat dah, okey tak apa akak boleh save nombor Ifan dan sebagainya. Sebab apa? Sebab awak perlu tahu setiap hari awak menerima 8 ke 10 nombor, takkanlah awak nak follow up dia setiap hari. Sedangkan a lot of numbers lagi ada. Betul tak? Betul tak? Betul. You masih lagi berharap dekat dia, dia akan drag energy you. Sebab tu style saya, 5 kali follow up, kali ke-6 buat call tanya direct, berminat ke tak, kalau tak angkat, buat voice. Kalau tak minat juga, tinggalkan dia, cuma kita save nombor dia dan minta dia save nombor kita. Kalau dia save nombor kita, itu satu kelebihan untuk kita. Yang mana kolam kita dipenuhi. Maksudnya dia masuk dalam kolam kita. Kalau dia tak save nombor kita, memang boleh katakan dia tu let bygones be bygones. Titanic lah. Biarkanlah ianya berlalu. Macam